Hai semua. Hari ini ramai usahawan tempatan kita semakin kreatif hasilkan produk makanan dan asas tani unik. Daripada sambal kering ke minuman kesihatan berasaskan herba. Sehingga ada produk asas tani yang dah masuk ke pasaraya besar. Nak tahu rahsia di sebalik kejayaan ini? Salah satunya ialah Program Grant Pemadanan High Impact Product atau HIP yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau KPKM. Program ini menyasarkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana yang jualan tahunannya antara RM300,000 hingga RM10 juta. Dengan bantuan HIP, anda boleh naik taraf produk, tambah nilai dan masuk pasaran yang lebih luas. Matlamat HIP ni jelas. Nak bantu usahawan agro menaik taraf produk, tambah nilai dan masuk ke pasaran yang lebih luas. Contohnya, bantuan HIP boleh digunakan untuk buat reka bentuk pembungkusan baru, tambah baik premis, buat kajian produk atau dapatkan pensijilan. Semua ni bagi produk anda lebih wow di pasaran. Best kan? Program ni bukan sekadar bantuan, tapi anda juga akan dapat bimbingan dan konsultasi supaya anda sentiasa ada hala tuju dan sokongan untuk terus maju. Nak mohon? Mudah je. Boleh dapatkan borang daripada laman web KPKM atau pergi terus ke agensi pelaksana seperti yang tertera. Permohonan dibuka sepanjang tahun. Jadi, bila-bila pun anda dah bersedia, teruslah mohon. Borang permohonan boleh dimuat turun di laman sesawang rasmi KPKM atau terus diperoleh di mana-mana agensi pelaksana berhampiran. Dengan HIP, produk tempatan boleh pergi jauh dari kampung ke kota, dari pasar tani ke pasar dunia. Jadi, kalau anda usahawan yang berdaya saing dan mahu hasilkan produk impak tinggi, inilah peluang anda. Layari www.kpkm.gov.my untuk maklumat lanjut atau hubungi nombor yang tertera.